Krabi Bike Week sudah sampai. Oh, cantik. Dek. Tak baca. On. Kita lama tak ure-ure lah. Hai, ure-ure tak ajak, Mbak. Seminggu? Kau nak pergi mana ni? Seminggu menunaikan umrah. Umrah, bos, umrah. Pit แล้วค่ะ No, I eat soup, not lala, not lala. มันนี่ทำไมวะ ไอ้ห่านี่กูรู้แล้วก็ยิงไม่ได้อะ ทำไมวะ จะยิงยังไง สวัสดีครับ. Dah macam mesin tebu dah. Di, motor lu hilang, Di. Husin. Siapa Husin? Tak tengok Akademi Fantasia ke? Assalamualaikum, saya Zizan Razak, memegang watak sebagai Bidin Al-Zaifa dalam filem terbaru saya Bikers Kental. Ini antara watak yang saya gemari pasal watak berkisahkan seorang mat motor ataupun dunia pemotoran jenis-jenis motor besar ni. Biasa kita tengok motor-motor kapcai, motor-motor rempit. No, this time Zizan gonna be change. Ya, kita pergi ke arah motor besar pula. Jadi itulah watak saya Bidin Al-Zaifa. Jadi siapa itu Bidin Al-Zaifa? Soalan kedua dia. Saya tahu soalan kedua dia. Sebab saya dah pernah buat benda ni. Okey. Siapa itu Bidin Al-Zaifa? Ialah seorang loser. Loser yang sangat orang cakap apa ni, bukan 100% loser, dia loser yang macam ada lagi cita-cita dan ada lagi sifat untuk bekerja. Kerana minatnya ke arah motor, tak apalah, tak dapat beli motor pun dia kerja sebagai pomen-pomen, sikit-sikit repair pasal motor, jaga mencerdais pun cukup. Jadi dia boleh tengok motor everyday pasal dia sangat obses dengan motor dan dia sanggup kumpul duit, dia sanggup puasa, dia sanggup buat apa saja demi membeli barang-barang motor. Jadi itulah kisahnya Bidin Al-Zaifa. Handsome, laju, bunyi pun tukar exhaust. Hai, tak boleh. Bising sangat. Tukar exhaust standard balik lah. Ini kerjasama yang kedua antara Kaliwork dan Tengah Unggul. Yang pertama seru, and then kami diberi sekali lagi kepercayaan oleh Tengah Unggul untuk buat filem Bikers Kental ni. Alhamdulillah, kerjasama dan kesefahaman kami dan pihak Kaliwork dan Tengah Unggul masih berpanjangan dan cara kerja kami masih sama. Apa yang pihak Tengah Unggul nak dan apa yang kami provide untuk mereka, alhamdulillah mereka satisfied. Seminggu? Kau nak pergi mana ni? Bos, jangan marah sangat, bos. Saya memang tulis seminggu. Cuba bos baca sampai bawah ni. Seminggu menunaikan umrah. Umrah, bos, umrah. Ya, betul. Tim saya dengan saya ada production team, creative team bersama dengan Kaliworks, kita bincang siapa yang paling sesuai as an ensemble cast. So seperti mana saya cakap, Awi of course as a biker kita nak Awi because kalau you buat apa-apa movie superbike ataupun big bike ataupun Harley mesti ada Awi kan. Of course for the rest kita ada pelawak macam Zizan dengan Abang Harun.
And then kita nak cast baru, so kita bagi satu look yang fresh. Dengan Thai artis, kita dapatkan Thai cast daripada pihak Siam. So dia cakap ini memang up and coming actresses dekat sana. So bila kita gabungkan dalam satu look, mereka nampak serasi. So mostly kita join dengan Califox untuk kebaikan filem. คือร้านปิด No, I don't eat pig. I don't eat pig. Soup. ปิดแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเขาพูดเขาเอง The store we are closed sir Oh, the store close. ร้านเราปิดแล้วครับ Dalam Bikers Kental ni, orang watak AD kira lebih kurang macam watak wotai lah, yang menjaga adik-adik bikers ni yang baru, yang ingin kenal dunia bikers ni dan cuba mendidik diorang, membawa diorang ke benda-benda yang lebih positif lah. Lebih kurang begitulah watak yang dibuat Islam. Apa masalah kau, Bidin? Masalah? Tak ada masalah apa. Okey je semua. Cuma aku rasa tak nak pergi. Kan? Lagipun motor kau lain, motor aku lain. Rasa tak geng. Tak sekali rasa. Apa kau cakap ni? Kenapa kau mesti nak kena beza bandingkan antara motor kau dengan motor aku? Cuba kau tengok motor Arbi tu. Tak kesama macam motor kau. Kau cakap dengan aku sebenarnya apa masalah kau? Dalam Bikers Kental, saya memegang watak sebagai Ideal, iaitu bos kepada Bidin Al-Zafar. Dan di mana Ideal ni dia ada mirip-mirip super macam Paul Senior. Kalau kita tengok dalam cerita dia biasanya dalam dokumentari lah, yang cerita pasal motor tu lah, yang ada misai putih macam ni. Jadi memang perwatakan saya tu ada mirip-mirip Paul Senior. Jadi tapi nama saya Ideal dalam cerita Bikers Kental ni. Tapi marah macam mana bos kat saya, salah macam mana pun, kita tetap sepupu. Sebabkan sepupu lah aku tak pecat kau. Kalau bukan sepupu, bukan kata pecat, aku pijak kau. Sekarang ni aku dah tukarkan kau ke bahagian merchandise sini. Kau jaga kat sini. Kau jangan nak ke mana-mana. Kau jangan nak melepak kat luar tu dengan bikers tu. Faham? Kau duduk kat kaunter ni sampai habis waktu kerja. Faham? Faham. Saya Ashraf, saya production design untuk filem Bikers Kental dan juga penerbit bersama di bawah terbitan Tayang Unggul. Filem Bikers Kental ni memang memerlukan kerjasama daripada pihak Siam, koordinator daripada Siam, sebab kami di sini daripada KL sehinggalah kami ke Krabi. So setakat ini kerjasama daripada pihak Thai memang amat baguslah bagi ini, sebab banyak perkara yang dapat diselesaikan di sana, contohnya diuruskan oleh koordinator sana lah. Kita ada banyak location, contohnya untuk dapatkan permit dari satu lokasi ke satu lokasi di bawah tiap-tiap satu daerah. Tapi semuanya bagus, maksudnya koordinator di sana memang buatkan tugas yang baik untuk kami lah, sebab tak ada masalah yang kami lalu sepanjang perjalanan kami untuk filem Bikers Kental. asking you, what are you wish for? Shower. Saya memegang watak sebagai RP. Dalam cerita Bikers Kental kita ada sekumpulan kita punya grup bikers ni yang diketuai oleh Eddie Lakonanawi. Dan dalam grup ni saya sebagai orang kanan Eddie, RB, orang kanan Eddie. Zizan pula memegang watak sebagai Bidin Al-Zaifar, iaitu seorang yang bekerja di kedai motor tapi dia bukan biker. Dia bukan orang yang dia tak ada motor. Jadi dia nak masuk dalam grup kami dan
Eddie dia bagi muka kepada Bidin. Dia okey, dia layan Bidin okey, tapi saya Arbi sebagai orang kanan, Eddie tak suka. Jadi itu dalam grup tu itulah dia punya drama, dia punya konflik kat situ. Bidin, budak-budaklah tu, lu game dengan budak-budak tu. Berhentilah. Kalau lu mau jadi bikers macam kita orang, lu kena ada 3M. Boleh ni? M yang pertama, ni. Motor. Motor pun mau duit bapak. M yang kedua, jangan dengar dia tu. minah motor, Bidin. M yang ketiga, masuk. M yang pertama pun lu tak ada. Macam mana tu? Sembang kasih bimbang je lah, Bidin. Ya bos. Hello, สวัสดีครับ ผมร้อนปาลาเร่ครับ นับบทเป็นออนสลีวัฒน์เดี๋ยวsekejap. Kita buat filem Malaysia, sorry cakap siam lah. Saya Ron Palari, saya memegang watak Pon Terliwat, iaitu salah seorang penyangap besar dalam filem. Watak dia sebenarnya saya menjalankan kegiatan jenayah bersama seorang lagi partner, iaitu watak yang dimainkan oleh Amirul Fendi. Diorang ni ditugaskan dalam tugasan untuk mengambil sesuatu yang berharga yang mana telah terambil ataupun diambil oleh watak Zizan lah, watak yang dimainkan oleh Zizan. Jadi dalam kami mengejar barang yang berharga itu juga, saya tak langsung membawa pada kami mengejar grup bikers ni yang tengah membuat tour ke Thailand. Ada? Hey, mana lu tahu nama gua ada? The here อะไรวะ The Pong ni. It's me Pon Terliwat. Joker, it's with me. And you have my money. When I take your money, when I take. Yang pertama sekali, saya kalau nak berlakon, kalau sekiranya cerita tu memiliki jenis tayar tak kira 4 tayar, 5 tayar, 2 tayar, jadi benda tu boleh berpusing, saya akan berminat dengan benda tu. Tambah pula motor adalah satu antara darah saya, macam jantung saya. Jenis exhaust pula akan melekat dekat telinga saya dan bau asap tu dan membuatkan saya lagi berminat. Dan kisahnya pula dia perlu travel ke Krabi, perlu kena ada jenis konvoi ni, jadi membuatkan saya lagi macam oh my god, I takkan lepaskan peluang ini, I akan buat betul-betul. Tarikan saya dalam filem ni motor besar semua, superbike, para pelakon, kita ada Awi, kita ada Zizan, kita ada Harun Salim Baci, kita ada Ron Palari, kita ada ramai lagi. Dan yang betul-betul yang saya suka sekali ialah kita bawa motor dulu dari KL ke Krabi. Kita akan masuk, kita akan sampai ke Perlis, kita akan masuk Danau, kita masuk Hatnya, kita masuk Songkla, kita masuk Krabi lah sekali. Jadi satu pengalaman yang saya tak, yang for the first time, kan saya tak ada motor. Saya tak ada motor, saya tak pernah bawa motor macam tu lebih daripada 10 minit. Jadi kalau kawan-kawan bagi pun ada 5 minit. Okay. So ini saya kena bawa, sentiasa bawa motor tu. Saya kena macam adalah motor tu, saya memang saya lah bikers yang terbaik lah. Jadi so experience yang diberikan dalam projek ni pada saya memang saya ingat. Di, lu cakap setengah jam je tadi. Lama lagi ke? Gua boleh tahan lapar ni. Sekejap. Lebih kurang Dah? Kau tak layak ke? Ha?
Tak cakap apa-apa pun. Dekat je lagi 60 km je pun. Tak jarat. 60 km? Umar dan kepala ni ingat dalam 2-3 tahun lagi. Kejap je tu. Sebelum ni saya tak gemar sangat ambil watak yang cakap siam ataupun benda-benda yang cuba explore bakat cakap siam saya tu, sebab dia bukanlah bakat sangat. Tapi oleh kerana Hale bagi something skrip yang interesting, yang ada banyak elemen yang saya rasa dia boleh jadi sebuah movie yang best untuk audience, santai, ada meaningful tapi banyak twist and turn, adventure kat situ. Jadi timbul rasa okey ni nak buat tapi bukan pasal persahabatan sangatlah, dia pasal projek tu sendiri ada banyak elemen yang kita rasa boleh jadi movie yang interesting. Saya percaya Hale somehow come up with a very entertaining movie ya. So insyaAllah. On, mana ni? Saya ni. ยินดีทำไมวะ ก็คนมันเยอะ มันยังนี่ทำไมวะ ไอ้ห่านี่กูรู้แล้วก็ยิงไม่ได้อะ ทำไมวะ จะยิงยังไง สวัสดีครับก้าวซิมการ์ด ตามมาดิ ยินดี ตามมาเร็วเชี่ยพม่านี่แม่งสัตว์ Bila cerita motosikal ni dikeluarkan, di-offer kepada saya, cerita tentang tajuk The Bikers Kental ni, jadi saya dengan rasa macam tidak perlu cerita banyak lah, saya akan terima saja sebab memang minat saya dalam motosikal ni itu mendalam sekali. Dan lagi pula cerita ni adventure-nya saya bawa sendiri dari KL sampailah ke Krabi, dan itu adventure juga dengan syutingnya, cut, roll berhenti, dia memakan masa yang panjang dan penat, dia jangan ceritalah dengan panasnya dan sebagainya. Jadi saya tanpa ada soal, tanpa fikir panjang sebenarnya saya terima cerita ni sahaja. Okey tak? Okey tak? Mi, apa cerita ni weh? Lu depan ke? Jangan maju. Okey. Belakang. Maaf ya, pelakon ekstra kat belakang tadi. Alright. Berbalik kepada babak yang tidak boleh saya lupa, iaitu berkenaan dengan stuntman sana. Bila stuntman sana dilanggar oleh kereta sampai pecah kepala. Saya rasa benda tu kalau kat sini kita dah macam guna teruk tak? Dia jadi huru-hara dia kecoh, tapi sana pam, don't touch, relax, pergi kepala berdarah semua. Kita orang macam, kita orang Malaysia dah cuak dah, tapi dia orang relax je, dia boleh gam balik kepala tu. Macam satu benda yang saya rasa sangat menarik lah di mata saya. Dan pengalaman-pengalaman lain seperti saya perlu bercakap Inggeris dalam cerita ni, sebab orang pun tahu, orang sekeliling pun tahu yang saya bila sebut Inggeris saya kurang pandai. Bukan saya lupakan saya punya tempat lahir di London, tidak. Tetapi saya lebih suka bahasa Malaysia kan, jadi membuatkan saya jadi macam tak boleh. I don't know how to speak English right now when I'm staying in Malaysia kan, after I forgot the London. And I feel so guilty. I have to change. I need to prove to Eddie that I'm a good person. I will help you, Bidin. Don't worry. Now come. Come where? I bring you to shower. Shower? Shower. You want to shower with me? No. Okay, great. And then you go, I want to shower too. Saya suka babak kejar mengejar. Babak stunt yang saya buat sendiri, kejar mengejar antara motosikal penjahat dengan saya, di mana saya cuba untuk menyelamatkan satu keadaan di dalam kawasan Krabi itu yang agak jalan di belah Thailand ni sebenarnya nipis dan licin, dan tar itu nipis, jadi
dalam keadaan panas terik, memandu dengan laju di kawasan orang yang ramai. Itu memang sangat mencabar saya, dan saya akan ingat scene tu sampailah ending scene tu bila kita kejar kereta pantai dengan walking tall. Ada scene-scene yang berbahaya, dan tetapi saya rasa bangga kerana saya buat sendiri. Krabi Bike Week sudah sampai. Oh, cantik. Dek. Tak baca. On. Kita lama tak ure-ure lah. Hai, ure-ure tak ajak, Mbak. Seminggu? Engkau nak pergi mana ni? Seminggu menunaikan umrah. Umrah, bos, umrah. Lalau ปิดแล้วค่ะ No, I eat soup, not lala, not lala. นี่ทำไมวะ ไอ้ห่านี่กูรู้แล้วก็ยิงไม่ได้อะ ทำไมวะ จะยิงยังไง สวัสดีครับ Dah macam mesin tebu dah. Di, motor lu hilang, Di. Husin. Siapa Husin? Tak tengok Akademi Fantasia ke? Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut dunia pemotoran, dunia kelajuan, dunia bunyi-bunyi exhaust motor besar, jangan lupa saksikan filem terbaru dari Astro Show Tengonggo di pawagam-pawagam yang berhampiran dengan anda. Pada 23 bulan Mei ini, filem motosikal berkuasa tinggi yang pertama di Malaysia. Bikers Kental. yang boleh cuy tu. Andainya aku mampu kembali ke detik masa dahulu, tidak berdusta, menebus silapku. Oh teman, maafkan aku. Aku akui hidupku sepi tanpa temanku, karena memilih ngejar cinta. Sahabat atau cintaku,